Kamera off. Yeah. Sound check. Check, check, check. Sound check. That's okay. Should be fine by now. Testing. Alright. Share this. Okay. Hello bro. Hola. Ya. Hai. Nama kita orang KL. Kemana lo play bro? Ya, aku ngangkat live malam tu. Ya, 5 asas keni ka ngarang lagu ya. Laban mayo huda gaga adres lama tu ngau Nation FM. Isi agak radio. Nak pasti clear ka? Boleh dengar. Nanti nak clear adres adjust dulu. Ngai ke mic na jadi okey nak mic tu yang nak mic phone po. Ya. Ya. Cuma saya hargai kita ke bisi ratai. Ya, sorry bisi lawan mimet seperti yang di schedule kan laban bisi tanya bisi labuh apa lampu daripada so terpaksa mengemaskan sikit. Okay, by the way, sorry to kelas musik oh, dalam ada kelas musik, okay, not bad. Yeah, okay. Kita ada tu baru bisik 3. Kita nanti walau orang buka data. Ya, dia tu kita ada bisik 4 orang data dia tu. Siapa kita keempat ke baru sangkai muda live tu atau komen ba live chat box dia mandah ke diri kita. 5 udah dia tu. Okay, tolong share di situ. Halo DJ. Okay. Nak okay DJ saya tu. Nak jadi DJ. Saya tu yang jadi sifu saya tu. Nak jadi DJ. Bisik masa jadi DJ. Entek berketuk nak jadi DJ. Okay, thank you. Laban kita ke dah bisa datai. Ingat share tu ba Facebook kita laban. Laban aku kak kongsi ke penemu tungau ramai secara live. Ya walaupun tu boleh dipedak kita udah habis live streaming tu lagi tapi kira ke nyamai lagi nanti kita live begitu kita boleh bertanya soal jawab deh. Lebih kita boleh medak, kita boleh berkenalan dengan secara live. Right? Aku nge-post tu. Okay. So post this up. Oh. Ya, begitu mah gaya Adrish ba studio. Biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Thank you for the likes. Okay, Ana no ingat ka subscribe. Okay. So hari tu aku juga kongsi okay. Ada juga berkongsi 5 asas ngarang lagu. Okay, maka kan agak mata pelajaran ke kita dia tu. Alright. 5 asas ngarang lagu bagi kita ke rindu. Ya, studio susah tapi lagu biasa harus. Kita itu macam tu sebenarnya.  studionya biasa tetapi utai kedai gagak kita luar biasa.
yang luar biasanya tadi. Yang utai kena biasa dia gagak orang. Yang macam lebih lagi deh. Sepatutnya macam mesti bakal ngelamak tu mayu orang yang ka studio Heavens Aldrich tu tadi. Nah mewah, oh mesti sofa, aircon. Kak, aku kan enggak kau. Tak. Batang pengawak tetuk je. Show kan ada bertahun-tahun nyu senyap diri. Keni ke bisik teh berkenyak. Show 2 tahun sekali. Nya pun bayar 500. Keni nya. Nama tu kalau beli nya. Niki main lah beli. Okay, so nyari awak. Walaupun mayu pelanggur, tapi tetap jalan. Mimit demi mimit. Boleh diatur. Okay, so kita akan bercakap pasal nyak tu kita bercakap pasal ngarang lagu, okay. So kita bisik agi bisik 4 dia tu. So far kita bisik 4. So kita nganti 2 minit ge. Kita nganti 2 minit ge nganti bala orang datang mayu. Laban mereka sudah tertinggal. Express. Okay. Bagi kita kekak ngagak lagu, ngadu lagu derimpu, ngarang lagu, kita selalu berunding begini, Aldrich ngagak lagu. Sehari itu Aldrich dekat berkongsi tentang perkara tu, ianya nomor 1, paling penting. Okay, itu kita dah start lah. Alright, you all ready? Kita bisa 6 orang, alright. Bah, cepat jari, kita bisa 6 orang leto, 7 orang leto. Oh, thank you very much, thank you. Hi, Steph. Alright. Okay, kita boleh start. Lihat. Okay, berapa saat ke? Nanti jam tu 9.15 start program tu, okay? Ngaji kena lama, laban ada ke planning kalau lama dah. Cuba make it short and simple, alright? So, ambillah penemu tu dengan sebaik yang boleh, alright? Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kita start itu. Okay, selamat datang ya guys. Kita belajar Kung Fu ngau Aldrich Heavens. Kita keminat belagu, kita keminat ngarang lagu, kita kerindu nulis lagu, kak ngagak muzik derimpu, rindu nebah lagu. Jadi semua kita bisik minat tu. Hari bangku sekolah lagi bisik ke dudi lagi, bisik ke tumu lagi. Tang okey masalah. Mu juara mana? Tang lama-kelama kita mesti berasa macam kang agak lebih lagi hari ke udah kang agak begini kang agak lagu begini kang agak lagu begitu. Oh mana amat lagu begitu, rentak dangdut, okey gagal titi ya baka lagu Despacito, okey titi ya gagak baka Despacito. Memandangkan kita tu tadi iban, kita kang nak jaku iban dalam lagu Despacito ni. Benar mikir kena ke? Nama nak masuk Despacito di dalam iban. Slow. Kau kita lubah. Okay. Despacito. Slow kaja. Aku pernah nemu. Not sure. Whatever it is. Okay. The point is this. Number 1 yang kita kena belajar ialah chord progression. Bagi kita ke main gitar, untung kita seritok laban kita ke main gitar. Okay, main keyboard Aldrich seritok main gitar. Okay. This is kena ada lagu. Okay. Alright, macam Sebana and some other songs aku nak tu. Okay, by the way, aku just got this memenangkan kita nak nemu tu namanya Kepo, alright? Okay, Kepo, Kapo. Okay, tu tinggal tuner sekali. See this? Okay. Okay, bermakna kita meletup kita lo hebat. No, salah. Nemu nama tu nama guna penyepit gitar. Maka tak baru beli, baru dah buka, baru datang KL. Kapo tuna. Guna tu bako. Lepas kelama, ni kelama. Ni yang dah patah. Okay, so tu baru datang tadi ngam-ngam. So tu yang mesti tuner sekali. Okay, yang mesti tuner sekali. So which is good. Alu mesti tuner. So nyamai kena Aldrich bakal tip mengarang lagu bakal contoh Aldrich kat terus ngagai. Biasanya tip fret ke favorite Aldrich untuk lihat kebenarannya nanti buang nak tahu sebenarnya. Tang. Nyak meta dek laban Aldrich muji teh baru deh. Bakal most of lagu ke digagak Aldrich
baka chord dito bentuk G, tapi tu ke G. Tu ialah A sharp. Tu ke B flat. Sebab fret situ tu. Dan bentuk lu nekan tu. T berkenya. T tu nekan batas. Tali atas tu. Tali atas tu ialah E lah. Nak ke E strings lah. Tapi T tu ditekan dia. Tu jadi G. Okay? Tu lu jadi C. Kenya lah. And so on. Kita belajar yang basic guitar playing. So, bagi Adrish, penting ngarang lagu, chord progression cukup penting. Chord progression maksudnya ialah tu. Tu chord progression. Kung nak chord progression, aku nemu. Okay? Mata tadi, lama ya, nak baca. Baru nemu pengalaman, nak main gitar, nice, pemam yang boleh nemu. Oh, ya. Kapo, lepas ya sempurna tu sebenarnya. Nak ke fret tu, tanya. Kira bakal dibuai kita lah tu lekat teriak so. Nyamai kita main chord dah. Berkenai cara non main kak non narik kita sekali pun. Baik non gagai ke A tu. Tu A tu. Tali atas tu E tu A. So lepas hari rindu ke main nitiahnya deh. So ketok Alu B. Yang mati hari akan G, tok G, gambar ya bakal G tapi ya B. Gambar B deh. A B. Ya, so guna untuk songwriting. So kita mesti kat expose more lah kenyamai ke bergagak ngagak lagu deh. Betul. Ya. Bagi kita kesusahkan nekan, kita guna ke kapo. Balik istilah Indo guna tu. Guna itu. Kepo tu. Alright? Kepo. Maka Aziz sekarang dah boring. Nak kapo. Seronok. Rindo, abiah tinggi lagu ni kata. Macam. Munya ke Jakob. Dia non cuma nemu chord G, C, A minor, F, no G. Nanti non si kapo. Mali pula. Dia nemu dini ngetan ke fret ya. Habis lagu temu kita. Serius. Ngau chordnya agak cukup. Ni buah gila lagi. Okay, so chord progression. Playing chord progression tadi. Chord progression tu tadi maka kita terlebak dengar bunyi begitu. Okay. Lagu-lagu kita Iban satu ketika dahulu. Yang zaman retro lagi Kita kenyak lah ya macam so ya E, A, lalu B ataupun wahai kawan okay. Nyak chord progression okay. So maksud ya melebihkan lagi chord progression. Katakan lagu wahai kawan tadi antik nyemak nak chordnya boleh kah? Antik ba Adrish boleh nak salah. Contoh. Komunikasi. Tok ke nitih original lah macam. Wahai kawan dengarlah lagu ini lagu nasihat dan kudus bukan tak makan. Tukar. Contohnya chord progression. So anak malu ngau chord progression bekas melebihkan lagi kreativiti kita lebih mengagak lagu, okay?
Ana ngetu ba utai ke udah temu kita. Ya, memang nampak susah, tapi nyak tadi udah kreativiti kita membina sampai satu tahap nah. Kita boleh just kenyak aja. Bakal Adrish kita nasa Adrish ngagak lagu sitik secara spontan mengatakan contoh. Sekali lagi Adrish tunjuk pasal chord progression lah. Right? Chord progression sitik ngena G Hello. Ni. Ya. Hello. Hujan turun. Okay, Adrish tukar chord progression IA tu. Watch. Hujan turun memaksa ke aku ribut rumput melawan lemai. Anggap melodi sekali. Asal datang hatiku ambai dekang ngambil nuan pulai nadai dalai. Okay, so main-main kau cara kita. Cara apa? Simple aja cara main. Pakai ada nya masih kena kapo tu ngambil kita muda nada itu bisa mayu nak mau tekan itu. Tak jadi teka bukan ke nembia nya. Alright. Okey nembia. Ia tetap bunyi. Nak semesti nuan nada nemu begini kak main chord dalam bag kita nuan. Oh nak pro nak terror. Alu malu kak. Heh. Anang berasa malu. Nanti nuan setakat nemu kan chord si anang rasa macam buka ke ngadai nuannya. Anang rasa macam ya. Nuan nemu nekan dua itik chord. Percayalah, dua itik chord aja nuan entek ba Adrish ya. Terror. Nama hal boleh agak lagu. Nak percaya? Ba. A minor. Okey, A minor. Contoh latih A minornya begitu. Tapi aku nak kepo, right? Udahnya lalu E minor. Okay, A minor, E. Right? Dua itik chord. Watch. Aku ditutup aja kita berkembang dekat chord progression baru. Ada nada kelama. Aku itu ngajak kita berkembang asas dan ngarang lagu. Anak kita malu-malu. Ada malu-malu. Tembok. Asal no sikok rap data kiap bla 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 tembok siap. Anjong agak MV batas bangunan lalu bisa balai induk kena bikini dan okey siap. Hit. Okey, so nya chord progression. Okey. Aku harap semua tak faham begini chord progression tadi. Lagi udah habis tu semua lagi aku masih ada tiap. Gabriel Philip nganti sampai last. Okey, nombor 2. Lepas kita ngagak lagu nak. Mesti kita fikir nama teka tulis. Nama teka dijaku. Kan? Macam selalu start bas nentang ya. Bas nentang ka ngarang ka apa nama teka pada. Simple. Okey, bunyinya simple, ngagak ya. Nak susah tang kita nak faham. Mayu orang nak faham. Okey? Ketuk cara, simple. Dengar mama. Kunci nama utai di asai kita. Tahukah? Kunci nama teka di pedak kita.
Berkenyak kita nulis lirik ya. Contoh nama teka di pedak kita. Okey. Okey, aku tukar nak cerita tu lah. Okey. Okey, tu teka pedak Adrish tu. Dia tu ku medak kita, kan kita medak aku. Aku nak nemu berkani sama kita dia. Buat depan aku isi mikrofon, isi bagai kita. Telefon aku buat dia. Kita aku tenung bendil. Lagu spontan dada aku. Dia tu begitu asai hati aku. Laban jaga amat kita sigirindu. Puji kita ulir bertunggal uang. Okay. Yeah. So basically, kongsi nama teka di asal hati kita. Yeah, thanks guys. Kongsi kita mana kena ni? Senang nak bola, aku nak kita. Senang ke kita bola? Nanti kita bola lagi sikut orang aja. Nanti kita raja pembola lah. Asal ku raja pembola pun nak ulih perfect nanti ngemula ngemayuh bak depan mayuh orang, contoh bisik tak penonton mayuh. Contoh maksud tu tadi bola tadi. Nanti kita nusi cerita belagu tu tadi, kita nak nemu nama teka di sebuah tadi ataupun tanya bola dan ukai amat di asai kita nak kalau ngasai asainya. Tu sah kan? Tapi nanti kita amat nemu berkini asai kita belagu-lagunya senang tak? Bisik orang senang ngelepas ke, bisik orang susah. Laban contoh latih lagu sedih nak. Bayangkan nyu sampai berair mata. Selalu Adrish. Take emotionnya dia dah hit labau tanya amat gila beberapa orang lama. Tau berair mata kalau sino. Nyawa tau temu bergetar. Okey laban lebas. Bakal nyaba. Natal. Nyak nusi taiti amat dalam lagu. Ngau siti tak gitu tadi. Utai ke di pedak mata. Nuan ngai jadi bola nama ti pedak nak patut nak nyebut aku benar medak babi berdepan aku benar medak capi beria ngai jadi ya bisi lamari bisi kipas pada atas ngai jadi aku nyebut ketubas spaceship nah. So kan ni kita ngafal lagu ke udah ditulis kita ni. Okey, begini non ngafal sifir 1 sampai 10. Ada jawab? Adakah soalanku tadi nyawut jawab soalan man? Begini kita ngafal sifir. Hafal. Tips mudah. Contoh, tuan. Negaraku, tanah tumpahnya darah. Nama hal non hafal. Laban tiap hari Senin kita lagu bak perhimpunan ataupun kita dengar lagunya bak radio ataupun bak TV ataupun nang sekitar hari kliak banyak hari miat kita ada lagu-lagunya kan. So suah kagi lagu laban utanya kerindu kita. Alright. Okay. So I mean like kita practice lah ke orang tu. Practice makes perfect. Kita tu mayuh kita tu lembau ke practice ataupun bagi ku ukir lembau. Kita nak faham ninga aja ayat practice lu. Muka ngau tandil ukai. Anang takut ngau ayat belati. Anang takut ngau ayat practice. Anggap je practice tu tadi tukar na ayatnya. Main rank. Ya, main rank. Kak Niki rank. Practice banyak, practice main Niki rank. Laban kita top, team kita top ni kita ngau competition nak ya. Ranking. Okay, kita nge-rank ke Derimpo. Nada bisi cigo nge-rank kita nge-rank Derimpo. Alright, kita Derimpo yang menentukan sama ada kita boleh hafal lagunya atau kena. Alright. So, nyak tadi adalah asas nombor 2.
buntu lah. Nasib kali tu laju. Alright, so kita bisik 3 poin lagi. Okay, nombor 3. Belajar ngagak melodi atau ke tune diri empu. Belajar ngagak melodi atau ke tune diri empu. Berkeninya. Mai orang lekat sentang ah. Berkeni kan ngagak lagu diri empu. Berkeni kan ngagak tune. Gagal lagi nitih lagunya. Gagal lagi nitih lagu tu. Niru ke? Okay. Aziz tolong begini. Belajar ngagak tune dengan melodi dreampo. Cara mudah kita bisik lagu yang kita minat. Contoh kita minat lagu Bajie. Contoh Aziz tu. Okay. Aku minat lagu Bajie. Aku kan ngagak lagu bekas lagi Evans. Okay. Bajie. Ini kot Bajie ni. Ni aku pun. Ya, muka tu loh. Carut, asyik betul. Okay, bunyi chord Bajie begitu. Aku kan ngagak otak begitu, tapi aku ngai jadikan nitih yang mata-mata, tapi kak ngagak melodi begitu. Ngai dan nitih begini ya deh. Simple. Hati, tok jari. Ukai pasal chord sebenarnya. Ana mendak tahu. Tahu pada kita. Pada kita tak ngan Aziz tu. Okey, chord Bajie yang sama tok chord Bajie ah. Baca. Bajie. Okey, Aziz tukar. Ngana chord yang sama. Danyak sikau dah ke kan agak benar yang sama. Oh kan nitih. Tapi ngai nitih sekunya ngai ke sebaka, ngai ke nitih reverse. Okey gagap kan. Nganu. Ya madah anda ngajar orang kalau manyu. Okey, bah. So aku nak tahu lama tu. Nganu tara lagi. Utai tu sangat-sangat berharga. Ngai ke bisik orang mata-mata. Okey, one more. Okay, so tune melodi dreampo tu non begini no kak. Ya bukan gendang deh. Ya bukan bergendang aja dum tak. So tune melodi dia kita akan nulis. Ni buah Adris ngajar begini kak. Na. Laban style Adris nak ngajar orang melodi. Adris ngajar kita begini kak belajar ngigak melodi dreampo. So alright, so nombor 4. Okey, tok jampat situ tu. Belajar ngena jako kedi kena ngau silia. Maksud ya tok. Anti nuan ka agak lagu Cina no mesti ka nemu jako Cina. No mesti ka nemu nama kesebutnya. Okey. Anti no nemu jako dalam mana? Anti nak nemu nanya, anti bisa laban kita sentiasa akan bisa silap. Engkau tu nak betul asai kita. Laban kita dah hari miat dan ingat ayat contoh baka sini ngam bom nuklear tu. Berita ini ditajakan oleh Thor. Oh, anak kenya lagi mai. Okey, belajar dengan jakut sini. Rasa kita jam 4 sebenarnya. Okey, so faham kita masuk Adris tadi. Belajar ayat sebelum kita nulis ya. Anak-anak sengapa mbal ke nak nemu nama terjakut. Ngena ule ya, nak salah. Pastikan utanya tadi universal, okey. Sitik lagi kadang-kadang kita kan agak ayat yang mesti kan ngam belakang ada yang jadi kesengapa. Tuan ngagak tuko baru. Ya ngasuk aku ngagak lagu kia. Lagi aku ngagak lagu kia. Udah aku habis ngajar kita ke nombor 5 tu.
Kak nanya begini, Kak Nusun leka lagu Ibannya di rap atau ke hip hop. Okey. Chun. Ngam ngau nombor 5. Okey. Ngau asasnya nombor 5 untuk basic tu. Ngarang lagu tu seumpama nusi cerita. Nak pihak kan? Siapa setuju? Kilat tadi kan? Okey. Undertaker. Cuma tu padam lagi manjuang kita. Okey, so ngarang lagu. Tu seumpama nusi cerita. Okey, kini kan nusun leka je ku Iban, berjakau aja. Rap tu berjakau. Laban paling ketara sekali rap memang nusi cerita. Nyak mes rap. Laban kalau mayuh teka disebut. Okey, Adris beri contoh ngarang lagu stick pakai rap Okey, rap pasal okey, contoh laban ngam-ngam tu dah last, ngam-ngam tu dah masuk setengah jam. So, here goes. Rap. Watch carefully. Tok sebarang aja, okey. Tok rap pasal guntur. Aku benar ada live tour ngano yang ngagak tuko baru. Alright, let's try something. Alright, go guys. Malam tu ku ngagak lagu ketor siku. Ambil yang badut malu untur. Aku irau ngai kena lagi black abang itu. Yerau kita memagang dah hantu. Ya, hari malam tadi aku dah berunding bekerja ngagak lagu baru nak. Aku rap lagu Iban dekat usul lagu gagak agak dia nada di sana tu. Nanti salah bukan isi kurang adu. Nanti salah nada isi kurang adu. Asal bunyi yang sepakat bunyi yang mana bunyi yang sama bunyi yang bunyi dikelala alam kita yang berlagu berlagu gagak baru yeah. Okay, example, contoh. Ya, contoh. Okey, contoh aja. Ya bakal nusi cerita, nusi nama nama terkedia saya bakal semua terkedia disebut Adris tadi bakal nombor 1, nombor 2, point nombor 2. Take nuan meda. Kini bakal take pop R&B. Bukan ni pop R&B. Ini pop R&B ni. Aku di situ dengarkan lagu pop R&B, lama sih ku bisi banyak. Na 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 na. Okey, ada lagi? Contoh aja. Mayo macam lah. Lepas ada sudah kena genre bekas sudah rock. Sebenarnya mayo sebenarnya. Nanti kita bisik muzik yang kita minatkan. Nak susah. Makin modern lagu tertemu kita kan. Lagu bekas sudah bekas siapa nama lagu? Lock. Cuba lah. Oh, Ash-nya. Okay. Okay, here's bonus tips untuk kita semua ke main gitar. Alright? Okay, aku buka kepo Kita boleh ngagak lagu hanya cool, a cool song. Ngena E. Macam? Okay, aku tahu. Cerita tu? Lalu baru sekali. Lalu kesepian?
Nanya? Boleh bro? Watch. Setel lagu tu? Okay, lagu pemanjai lagu ya kebenaran nada bisa para aturan ya berapa panjai lagu kak man. Aldrich bisa ngagak lagu paling pandak seminit setengah, paling pandak. Tembok ya hari mula sampai habis. Paling lama 13 minit sitik lagu. Bisa dari ya. Sebenarnya nada bisa lo pasal pemanjang lagu. Nyak kebenarnya laban non kak masuk dalam album. Apabila orang kak masuk ke album, kilat. Nak ada gitu. Boom kira-kira. Okay. Laban dalam setiap album syarat ya nama halnya dipanggil album ya mesti ka pemanjai semua lagu ke bisik dalam CD nya mesti ka lebih hari 45 minit keseluruhannya nya sampai 10 lagu laban take lagu sitik 3 minit tapi kan nya international standardnya nanti sitik lagu 5 minit kejadian detek ke Jakob. Nanti sitik lagu 5 minit. Berapa itik lagu Kak Manggai 45 minit? 5 minit. 2, 10 lah. 4, 20 lah. 6. Salah parahnya 30 lah. 8, 40 lah. 9 lagu. 9 lagu 45 minit. Tapi kadang-kadang laban yang nak untuk nak cuan dan kadang 4 minit, 3 minit lebih, nya sampai 10, 12 lagu. Nya kena cukup ke 45 minit. Katakan sitik lagu 10 minit. Berapa itik lagu kang agak album deh? Bonus lah. 4 itik lagu 10 minit, sitik lagu 6 minit. Cukup 5 lagu. Sitik album. Official enggak? Segi album di Ijtihad album laban ya data yang 45 minit. Basically yes. Okay, ngau nama faktor keburukan yang antik nong agak lagu kepanjang. Antik lagu nong nak menarik, nada orang ingat habis. Nemu boring ke orang macam nong mesti ka rindu hari mula sebab dia bakal cerita dia. Takkanlah bahkan boleh cerita Jurassic Park. Contoh baru masuk bilik tu lu timbak lakinya. Masuk baru ulang baru dia masuk timbak lakinya sepanjang sejam. Pulai orang. Contoh. Takkanlah ulang kan. Nyak memang bisik susunan lagu structure. Alright, any other questions bro? Aldrich mengakhiri kan tu. Mungkin Aldrich akan agak tu memandangkan kita memberi sambutan yang hebat. So Aldrich akan teruskan sampai 45 minit lah. 45 lah jadi setiap album sekali. Mungkin ni kan dusun lagu mana tahu kerentak nitih ke lagu tik dipasuk ke ngagai apa. Kini tadi. Kini tadi. Begini kak nusun lagu mana tahu kerentak nitih ke lagu tik dipasuk ke ngagai apa. Masuk ke lagu kemana? Nitih kerentak. Nitih kerentak lagu. Maksud nama teh kemana rentak kemana dipasuk ke dalam album kah? Tahu ke begini? Oh, sorry, baju ini CEO punya custom make, okay, custom make, Evans Nation. Tapi nanti bisnes maju, okay, bisnes channel ku tu maju akan bisa untuk YouTube, okay, for YouTube followers kita akan selalu share, kita akan selalu subscribe, kita akan boleh laban tu pernah tu borak ya bisa kemirah version deh akan dia atau baru lah laban kena YouTube version, YouTube squad version bagi bala kita ke selalu komen, kita selalu like
Ini kan ngiga identiti diri. Kadang-kadang nya di penampu selalu mari sebuah ini mudah. Okey, berkeni ke jadi identiti diri. Alright, best soalan tu. Dengar mana-mana. Ketuk nyawa. Bisi IC nak? Ambil non IC. Pedak non. Tarik lahir non. Nombor siri non. Pedak non gamal non. Jantina non. Nama belakang non, nama apa non. Nanti dalam English ID-nya, identification card. Kad pengenalan munyiko Melayu. Tinggi. Berkeni nong kak bisik tinggi derimpo dalam lagu. Soalan yang sama aku tujukan dengan kita. Berkeni nong kak bisik tinggi dalam lagu dalam utai pengawal dia tu. Ada paham? Ada berunding. Berkeni kak bisik pengenalan diri, berkeni kak bisik tinggi derimpo. Nak kan laluan nyaruk jadi orang bukai. Nak piara. Soalannya, aku nak nyawat straight, aku beri soalan pula yang ambil kita berunding. Lalu utai itu sebenarnya boleh dikerunding. Nak susah sebenarnya, cuma kita ada di orang ajar. Maksudku tadi, ada orang ikhlas nemu madahnya kita, berkeni ke memahami maksudnya. Kita cuma dipadah, majoriti orang selalu dipadah, mesti kau bisi identiti derimpo, mesti kau bisi style derimpo. Nemu kami kan nemu nama maksud style derimpo. Nak cukup setakat nyebut style derimpo. Keninya, nak complete ayatnya. So, nanti Adris ngajar, berkeni no kau bisi tinggi. Nama mai no bisi tinggi, nama mai tinggi no nyak tadi nombor tarikh lahir no begini. Gamal no begini, bisi gamal no ke gamal rukai na si nama no lain na nuan aja bisi nama ya. Berunding kita tadi, berunding mama. Aku kak rindu bagi kontek kita nemu jawapan yang po daripada aku madah. Lepas Adris nak ada nemu. Adris cuma nemu begini kat nusing kita ambil kita nemu begini kat nemu kita rimpu. Adris nak jadi hero, Adris cuma ngajar. Kita yang jadi hero kita ampu. Kita yang menentukan siapa diri kita. Ukai orang bukai. Ukai orang bukai madah nuan untuk jadi begitu. Nak. Adris nak madah ngajar kita jadi nak. Adris cuma muka rundian kita sampai kita boleh tertemu ke Derimpo. Lalu kita lah Avenger Derimpo. Boleh? Ada boleh masukkan? Boleh hadam? Okey, 2 minit get sebelum kita kuat siaran. Alright. Lalu dah temu single, lalu dah temu lagi. Okay, so tu last question lah. Ilak baru kita tengok tu. Tunjuk 5 asas tunjuk jadi soal jawab ke. Okay. Kumpulan untuk belagunya Ari rentak muzik ya taja. Baru tu kita ingat dan ini tu artis atau kumpulan tu. Baru rentak. Selalu minta lagu baru. Ya, okey. Persamaan lagu, persamaan rentak atau tune. Okey, betul. Niru dia tu buat YouTube dalam social media zaman now nak bagai subak ke. No nemukan nama hal cetak rompak udah nada itu berbunyi. Laban zaman now CD nada yo. Semua orang pakai telefon, semua orang ada YouTube, semua orang ninga bajuk, semua orang ninga Spotify, semua orang ada Facebook, semua orang bisa telefon dia aja. So, cetak rompak laban cetak rompak ke dijual jadi CD. Kau nanya kita. Bisa CD kita agak. Kerebak baru ke aku? Bisa. Tapi bukan aku. Ini anak murid aku. Okey. Laban dia tu, dalam sistem online, ia bisa IC, bisa ID, baka
tinggi lagu. Contoh bakal lagu aku nemu mesti tinggi ampu. Antik orang bukai ngambil tiun kira bakal contoh kita. Tok dikira mencuri lagu. Tok mencuri tok niru. Tok niru ngau sitik dak gi ukai. Tok niru. Lagu. Okay. Aku bahagia. Ku mendapat ambai. Bahuan madangkai ke aku. Bagi Adrish, nyak udah niru. Nakaknya aja. Udah nyak kebukanya lain, tapi depannya nyu berkenyak lalu nyak niru. Kira bakal nak seharusnya diberi anugerah. Okey. Tok nak. Berubah bertemu. Nasiku darah banjir amat banjir ulu. Ya gigit kerindu aku. Nyak nak niru. Tapi nyak tadi sama kadang-kadang bila kita ngarang lagu nak kita sarau laba kita telinga kita bakal kalah dengar lagunya laba kita minat tionnya tapi kita nak nemu siapa main lagunya tak ke bakal ke kalak bakal ke hendak bakal ke familiar nyak dipanggil mainstream lagu hit lagu ke ditelebak dengar kita bertelinga amai. Ya nak niru. Tino niru ngau lirik ya sekali ditukar lagi jaku iban, music ya sekali titi no bola-bola mata danya verse ya titi kita habis nyak niru. Nyak nada tahu dipuji, nada tahu di nak ni buah, ni teu nang main sekali. Ana download pun. Nyak niru. Adrish nak nyalah ke penyanyi solo dalam hal tu. Kadang-kadang uke penyanyinya pun salah. Orang tengah agak lagu kesidap. Tapi enti sebagai pemuzik, band, kelebih lagi band, enti nuan niru. Malu lah sikit, please. Malu. Nuan nemu main gitar, nuan nemu main drum, nuan nemu main music, nuan niru. What? Anang lah niru. Anang niru, anang. Telinga aku pedih dengar. Mata aku pedih mendengar. Baka kanon kini kemana nih? Baka kanon anu main bola tapi no madah 3,000 pemain bola untuk klub saya. Sure. Irwan, Euro, nyak sikok kaban punya. Nyanyi lama dah bedak. Irwan. Ada harus nama kebanda mesti kita collapse. We have to collapse. Alright? Okay, so oh my god, dah lebih masa dah. Kita nanya aku soalan lagi. Alright. Okay, next time kita nanya aku soalan lagi. Thank you for bergulai dengan Adrish pemanjai 48 minit 39 34 41. Okay. Betul. Nak main lah music. Yes, anak niru. Malu lah. Kilat. Nganok dia. Okay? Alright, sebelum mengakhiri rancangan tu, salam sayang, salam lengau. Siapa minta lagu tadi? Sada hati kah? Satu request, bah. Komen cepat. Siapa komen dulu? 2 tik lagu sama komen Adrish akan perform ya. Last kena nutup ke rancangan kita ke kali itu. Cepat siapa dulu? Okey, bajet satu aku nemu. Keman. Sikok ke orang mesti kak. Sada hati ke sikok. Sampai ketiga dah. Walau bedal siapa menang cepat. Sada hati. Okey, dah sada hati. Okay, bye. Alright. Ya. Oh, sini lah. Sada hati ni. Okay. Sada hati. Kita akan mendak kuat kah? Ya. Okay. Sada hati. Terima kasih.
lawan udah gulay. Sekali lagi. Thank you. Terima kasih ya. Kita akan temu baru elak. Thank you. Don't forget to subscribe, guys. Subscribe, like the channel, share, and peace, y'all. See ya when I see ya.